Kejayaan bukanlah suatu destinasi yang boleh dicapai sekali mata. Sebaliknya, hasil daripada disiplin diri, usaha berterusan dan ketabahan diri mampu menggapai puncak kejayaan yang diimpikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam beraniknya, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Naskah Pertama. Kisah ini mengisahkan seorang budak lelaki bernama Aiman. Dia tinggal bersama ibu dan dua orang adiknya di sebuah rumah lama. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sejak itu, ibunya bekerja mengambil upah menjahit pakaian untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, Aiman seorang anak yang baik dan bertanggungjawab. Dia sering membantu ibunya melipat kain, menjaga adik-adiknya dan melakukan pelbagai kerja rumah bagi meringankan beban keluarga. Setiap hari, Aiman ke sekolah bersama dua orang adiknya dengan menaiki basikal. Sebagai anak sulung, dia sentiasa memastikan keselamatan adik-adiknya sepanjang perjalanan. Suatu pagi, ketika mereka dalam perjalanan ke sekolah, seekor biawak besar tiba-tiba melintas jalan. Adik bongsunya, Amsyah, yang terkejut telah hilang kawalan lalu terjatuh ke dalam parit. Aiman segera membantu adiknya. Syukur, Amsyah tidak mengalami kecederaan yang parah. Namun, pakaian sekolah mereka menjadi kotor dan basikal Amsyah pula rosak teruk. Setibanya di sekolah, mereka menjadi bahan ejekan rakan-rakan kerana pakaian yang berlumpur. Keadaan itu membuatkan Amsyah berasa sedih. Sebagai seorang abah yang penyayang, Aiman berusaha menenangkan adiknya dan sanggup memberikan basikalnya untuk digunakan oleh Amsyah. Nasib mereka baik apabila seorang guru, Cikgu Khairi, tampil membantu dengan menyediakan pakaian bersih untuk mereka. Kata-kata semangat daripada guru itu memberikan kekuatan kepada Aiman untuk terus melakukan perkara yang betul walaupun dipandang rendah oleh orang lain. Apabila pulang ke rumah, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada ibu. Walaupun ibu berjanji untuk membeli basikal baru, Aiman dapat melihat kesedihan yang cuba disembunyikan oleh ibunya. Dia tahu keadaan kewangan keluarga mereka sangat sempit. Pada malam itu, Aiman melihat ibunya mengirawang simpanan yang sedikit. Hatinya menjadi sebab kerana memahami betapa susah ibunya bekerja mencari rezeki. Demi mengurangkan beban ibunya, Aiman mencadangkan agar dia dan Amsyah berkongsi basikal untuk ke sekolah. Walaupun ibu terharu dengan sikapnya, Aiman masih memikirkan cara lain untuk membantu keluarganya. Ketika sedang termenung di dalam bilik, pandangannya tertumpu pada deretan buku cerita yang tersusun kemas di atas almari. Dia memang sangat gemar membaca sejak kecil. Daripada minat itu, lahirlah satu idea. Aiman mula membawa beberapa buah buku cerita dan menawarkan perkhidmatan membacakan cerita kepada penduduk kampung dengan bayaran yang kecil. Ada yang menghargai usahanya, namun ada juga yang memandang rendah terhadap perkara yang dilakukannya. Tidak lama kemudian, ujian datang sekali lagi apabila mesin jahit ibunya rosak. Wang simpanan yang sepatutnya digunakan untuk membeli basikal baru terpaksa digunakan untuk membaiki mesin jahit tersebut. Keadaan itu membuatkan Aiman semakin berazam untuk membantu keluarganya. Suatu hari, ketika menjalankan aktivitinya, Aiman bertemu dengan Cikgu Khairi. Setelah mengetahui keadaan sebenar, guru itu memberikan dorongan yang sangat bermakna. Beliau mencadangkan agar Aiman mencuba menulis bukunya sendiri kerana minatnya yang mendalam terhadap pembacaan. Cadangan itu membuka lembaran baharu dalam hidup Aiman. Dengan bantuan dan tunjuk ajar daripada Cikgu Khairi, dia mula menulis manuskrip pertamanya menggunakan komputer yang telah dipinjamkan oleh gurunya.
Setiap hari, Aiman meluangkan masa menulis. Walaupun menghadapi pelbagai kesukaran dan hampir berputus asa, dia tetap meneruskan usaha kerana teringat akan pengorbanan ibunya dan harapan adik-adiknya. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, Setelah 2 bulan berusaha tanpa mengenal penat lelah, manuskrip tersebut akhirnya siap. Aiman menghantarnya kepada sebuah syarikat penerbitan untuk dinilai. Beberapa bulan kemudian, berita yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Manuskrip Aiman diterima untuk diterbitkan. Lebih menggembirakan, novel tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dan menghasilkan pendapatan yang lumayan. Hasil kejayaannya, Aiman dapat membeli mesin jahit baharu yang lebih canggih untuk ibunya dan basikal baharu untuk adik-adiknya. Kehidupan keluarganya semakin baik. Nama Aiman juga mula dikenali sebagai seorang penulis muda yang berjaya. Namun, kejayaan itu tidak menjadikannya lupa diri. Aiman terus berkarya dan menghasilkan penulisan yang bermanfaat untuk masyarakat. Pengajaran daripada cerita ini ialah: pertama, kita hendaklah menyayangi keluarga dan berusaha membantu mereka. Kedua, kita mesti tabah dan tidak mudah berputus asa dalam mengejar impian. Ketiga, kita tidak boleh memandang rendah terhadap orang lain kerana setiap orang mempunyai potensi untuk berjaya. Jadikanlah cerita saya ini sebagai satu pengajaran. Anak 9 ditapak tangan, tertusuk duri, bisanya terasa. Jika kejayaan menjadi harapan, jangan sekali berputus asa. Sekian, terima kasih.